Tu kebanyakan daripada orang di sekeliling aku sebenarnya. Yang di mana, okay, tu salah satu ya. Kita reaction bersama-sama. Nama yang aku tutup lah lagi, okay. Tapi tu nak bahasa Iban lah. Hopefully kita faham. Whoever yang berbangsa lain yang berdak video tu, okay. Intinya, ya kak minjau duit lah. Minjau duit baku. Okay. Bro, kak minjau RM50. But dek, bisik kak bro. Kak kena aku nambah mayar kereta aku. Ilak gaji ujung bulan ku mayar. Baru nurun ku. Okay. Ini adalah benda yang sama aja sebenarnya. Tosiko. Okay. Tanya Tosiko tak? Ainul. Boleh minjam $100 kah? Minggu depan gaji ganti. Tosiko orang yang berbeza tau. Okay. Sorry, si dapat. On the spot ku chat, balas, reply. Sorry, si dapat. Okay. Orang akan terus iri hatilah. Mungkin aku tu Paramadah sombong mimit whatever lah. Okay. Sen, minta duit dia sikit sen. Sen. Tu orang yang kedua dah. Tu si kodak perempuan. Perempuan tu yang lebih kurang ke bakal dekat meda ini tu orang lah. Laban ku kalah ngagak satu video untuk ngagak semacam prank. Okay, prank. Semacam antik aku nak nge-record bendanya kan. Orang akan percaya. Bapak dia bisik dia. Bapak dia bisik dia. So that's why bendanya aku record. So inti ya tadi, orang di sekitar-sekitar aku. Okay. Itu pun salah satu ya. Lagilah aku ceritakan beberapa pengalaman aku yang berkaitan tentang pekerja-pekerja. Okay. Mostly sidak ya lah. Masanya, sekok perempuan tu, aku merek satu video lah bari tau, kena aku react muanya. Okay. Yang aku merek je kok sekali. Okay. Dia bisik anak. Dia bisik keluarga dia. Dia bisik suami dia. Dia bisik siapa-siapa pun di sekeliling dia. Nama hal mesti aku. Sedangkan orang yang boleh nombor telefon aku tu sebenarnya ia adalah salah satu ex bekas penyewa rumah sewa aku, yang which is ia kak nyewa, cuma yang bedau tanyalah Paramadah bedau confirm masanya. That's why nombor telefon aku leaking masuk ke dia, and then dia bedak peribadi aku, whatever the thing is. Okay, dia berani minta duit. Sedangkan aku madah kita satu hal. Aku jenis orang yang aku kalak ngagak upload satu video sebab cuma ya dalam status saja apa. Okay. Aku tak berani untuk merik orang duit sebab aku pernah diajarkan. Okay. Masa aku muda berketuk lah, aku diajarkan dengan banyak sekali tekanan dalam hidup. Tu salah satu ya adalah berkaitan tentang duit. Okay. Kawan aku minjau duit sampai karito pun ya hilang entah ke mana. Kawan rapat. Kawan rapatnya tadi, sebenarnya aku kehilangan dua benda sekaligus. Aku hilang duit aku dan aku hilang kawan baik aku. Okay. Turns out bendanya sangat menyakitkan, dan pandangan aku apabila aku medak satu masalah tadi, ia mengajar aku untuk aku, okay, sen, baduk nginjau korang duit, baduk berketuk, baduk berkenyak, baduk whatever the thing is. Okay. Ia ada masalah tentang aku merik kita duit ataupun whatever lah. Tu aku officially mansut ke statement aku di dalam platform tu. Okay. Satu hal aku madah dengan kita. Dia tu, it is so easy to make money nowadays. Okay. I have rumah sewa aku Kediri Empu untuk aku sewakan kepada orang dan aku dapat generate cash flow daripadanya. And second thing, benda yang patut kita gagak nanti kita bisa duit adalah, dan tu adalah tips and trick lah untuk kumadahkan kita sebenarnya nanti kita daripada dek ke hulu ke hilir minta belas kasihan orang. Naklah selamanya Harrison tu jahit. Kadang hidup juga penemu aku tu. Okay. Yang pertama, pastikan dia ada satu kelebihan yang di mana lebih unggul daripada kawan-kawan dia yang lain.
Okay. Yang kedua, manfaatkan skill dia tadi untuk dia cari duit sama ada dua benda. Okay. Services ataupun ubah menjadi produk. Okay. Daripada services dengan produknya tadi, barulah di question diri dia sendiri yang di mana, okay, problem apa yang aku kak selesaikan di sekitar aku. Okay, adakah skill aku tu boleh bermanfaat kepada orang lain? Apabila skill aku tu bermanfaat kepada orang lain, okay, ia lebih ke secara naluriah manusia ya tadi, untuk orang menghargai, appreciated, okay, effort dia tadi adalah duit. Okay, you have a skills and then you question yourself and then you take a look, masalah apa di sekitar aku yang aku boleh selesaikan dengan skill aku tu. Okay, so daripada dia mengemis-ngemis dan minta belas kasihan orang, lebih-lebih lelaki, okay, sebenarnya bendanya kan agak mencoreng nama adik dia rempu. Okay, aku beritahu habis sikit tentang siko orang tu. Namanya aku sensor aja lah. Okay, yang ada kena mengenal kau kita semua. Bahkan dia okey lah, disebut okey lah, bagus je. Okay, cuma pribadi kawanku siko tu, aku sedikit sebanyak aku tahu, leban aku nantu rapat kau ya, sedikit sebanyak aku tahu latar belakang ya. Okay, ya nak cukup duit kena yang maya kereta ya, monthly installment ya setiap bulan. Okay, prinsip aku dalam hidup, apabila aku nak mampu lah, tu cerita aku yang dulu-dulu tu, apabila aku nak mampu untuk aku selesaikan ataupun aku beli something, aku cuma bisa dua formula je masanya lah. Okay, satu, apabila barang yang aku ingin belinya tadi harga ya adalah 1 banding 10 kali daripada net worth aku. Okay, misal katalah aku kat satu telefon tu, contoh aku kat telefon satu. Okay, aku kat telefon satu tu, aku memang teringinkan ke telefonnya. Okay, harga telefonnya adalah 2,500. Okay, nisbah 1/10 ya tadi, berarti ya 2,500 yang tadi harus didarab dia dengan 10 kali. Okay, means antai aku bisa budget dalam diri aku ke diri ianya RM25,000, aku baru boleh beli telefonnya. Okay, so berbalik lagi, benda ya ada pada diri kau sebenarnya. So guys, sebenarnya dia tu kan sangat senang untuk kita akan agak duit di sekitar kita. Cuma kita perlu membuka mata, membuka fikiran kita untuk membuka. Jangan jadi katak bawah tempurung. Okay, belajar. So apabila kita berkembang mengikuti zaman yang di mana kita jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah untuk sombong dengan diri ke diri. Yang di mana gengsi, kau faham tak gengsi? Bakal laki tu tadi kan jenisnya adalah gengsi. Gengsi di satu hal. Okey, contoh. Umur ku bergato, nah patut ku nak nadai kereta bakang orang. Okey, umur ku dah bansa tu 30 tahunan, 30 lebih. Nah patut ku nak nadai rumah bakang orang. And then gengsi yang terlalu awalnya tadi akan membunuh diri kau sendiri sebenarnya. Okey. Ni buang ngambil jauh-jauh lah. Contoh yang tadi. Okey. Umur aku dia tahu, nah patut aku nak nadai kereta bakang orang. Okay, and then dia terfikirkah apabila dia ambil sebuah tanggungjawab yang di mana dia bukan secara cash dia beli bendanya, okay, secara loan sebab ngai nak nampak bisik bah. Okay, ya betul. Apabila dia memenuhi sikap gengsi dia, ianya hawa dan nafsu dia tu, pernah aku kemukakan satu video yang paling lama seharinya. Antara dia menghidupi gengsi dia hidupkan gengsi dia. And then what happen? Itulah yang akan jadi. Hujung bulan sakit pala. Hujung bulan je fikir berkeni kat mayar tu, berkeni kat mayar nyin, berkeni kat mayar kia. Okay, dan tu cerita daripada orang di sekeliling aku yang aku aplikasikan, tunjukkan kepada kita untuk okay,
Jangan berketuk. Anan undak terketuk. Okay. Apabila jak dek medak video aku tu, yang di mana tu adalah sebuah peringatan untuk dek. You are not too late untuk dek memulakan sesuatu yang baharu. Okay. Sebab daripada detik yang kecil lah, daripada langkah yang kecil lah, kita menjadi maju untuk ke hadapan. Okay. Dan benda tu selari dengan visi misi aku. Ianya akan medak bangsa kita Iban lebih maju, lebih mantap daripada orang lain. Dan yang paling penting adalah kita sebagai tanah rakyat Sarawak yang besar atau bangsa kita yang lebih populasi lebih daripada bangsa-bangsa peratusan yang lain, bukan resis. Okay. I hopefully bendanya ada sikok lah yang pintar. Sikok dua lah yang pintar. After watching this video. Okay. Dan dia tu aku kak memperkenalkan kita satu benda. Ianya formula digital product. Tu beberapa rahsia. Nama hal orang lain, okay, dia meda even aku kediri empu bah. Dia meda bakal orang yang berumur 19 tahun, 18 tahun, okay, 20-an, 25. Sidak ya lebih ke dalam social media and then posting something yang berkenaan tentang diri sidak sendiri. Okay. Sebenarnya sidak ya tengah memajukan satu benda di dalam hidup sidak ya. Yang melatih skill. Okay. Sebab pun aku terbata-bata untuk buka kamera, bercakap dalam kamera, putus-putus, tergagap-gagap. Tapi nama hal, aku dia tu dah fluence bercakap depan kamera, dah nadai tergagap belakang orang lain ke. Bendanya lah yang dilatih anak muda zaman dia tu, okay? Yang di mana selari dengan back to our story tadi, yang nyak sidak ya tidak pernah berhenti untuk belajar mengikuti perkembangan aliran perkembangan zaman ya tadi. Okay? Dan situasi kini tu, okay, aku kak memperkenalkan kita satu benda. Ianya what is digital product? Digital product tu adalah salah satu tempat untuk kita training diri sendiri, buat satu digital product yang kediri empu, and then you jualkan kepada orang. That is product from you yourself. Okay? What is product digital, bro? Product digital adalah, okay, you create for the first time only, and then you boleh jualkan multiple times without you having a physical product dalam jari dek, dalam genggaman tangan dek. Okay? Copy of that product boleh dijualkan multiple times as much as you can. So, nadai alasan lagi untuk kita nadai duit, untuk kita sebenarnya untuk meminta belas kasihan orang. At least lah bro, nolongku bro, aku suntuk ada datuk bro. No. Tok nasihat aku sebagai lelaki kepada lelaki, okay, jangan pernah untuk meraih simpati kepada orang. Satu benda, okay, kita tu sebagai lelaki, kita tu harus kuat. Walaupun berkeni sekalipun rapuhnya jiwa dek, pretend to be you are stronger one. Supaya apa? Dijadikan contoh oleh orang yang di belakang dia. Okay? Dia faham tak orang di belakang dia siapa? Let's say you have a family. Nah patut dia sakit, alu melukuk buat tilam, okay? Melukuk, sakit aku, nak boleh kerja aku pergi lah. No. Okay? Okay lah, nanti aku sakit berketuk kan, kenilah aku kat nurun kerja, berketuk. Bah, siapa kekat nupik bini anak di belakang dia dah? Makai pasir, makai batu. Okay? Nyirup air kemai. Bah, kan makan nama sidak ya deh. Nanti dia nak kerja. Nanti dia mengikuti sejenis seseorang tu, ya apa? Asal sakit je, diam di rumah. Asal sakit je, diam di rumah. Lembik. Kau faham tak lembik? Okay? As a man, kau patut menjadi seseorang yang kuat. Dan untuk menjadikan diri dia sendiri sebagai seseorang yang lebih tahan banting, please, jangan jadikan rasa malas, jangan pernah jadikan rasa manjanya, okay? Nasihat lelaki kepada lelaki,
Jangan memalukan nama kita sebagai lelaki. Okay? Kita diberikan anugerah bahu yang cukup kuat untuk menampung beban. Supaya apa? Kita tu adalah Adam. Adam yang ditugaskan, yang disumpah Allah Ta'ala untuk menjadi khalifah di muka bumi itu. Manusia, Adam, khalifah di muka bumi itu. So, jangan pernah jadikan sebagai alasan untuk benda di sekeliling dek mempengaruhi sikap di dalam diri dek. Dengan formula digital product tu, platform yang aku buka, sesiapa pun untuk ingin belajar cara untuk buat produk digital versions diri anda sendiri, versions diri dempu, you can join, masuk ke dalam formula digitalproduct.com, and then you see something inside dalam classesnya. Kita akan belajar something yang lebih dan lebih dan lebih membuka fikiran kita, membuka cara pandang kita ngelamak tu. Yang di mana sebenarnya nanti kita kerja ke Rempu, kita sebenarnya menukar jam kita dengan duit. Bendanya bolehlah dilakukan masa kita lagi biar dulu. Seiring berjalannya waktu, kita belajar lebih dan lebih lagi. Ada cara yang lebih efisiensi untuk kita generate income, cash flow yang positif, dan yang di mana menempatkan diri dia sendiri untuk tidak pernah risau akan duit dia masuk, duit dia keluar, duit dia masuk baru, duit dia keluar baru. Formula digital product tu tadilah akan mengajar kita untuk buat satu digital product versions anda sendiri. Membuatkan dia ada satu digital product yang di mana dia boleh jualkan. Dia belajar untuk buat duit, belajar untuk menjadi yang lebih baik, belajar untuk menjadi yang lebih pintar seperti orang-orang di zaman sekarang tu. So, pintu tu sebenarnya terbuka untuk sesiapa pun yang ingin belajar tanpa tanpa mengenal umur. Dek busy berkini sekalipun, dek mencari income tambahan, income sampingan, even dek pelajar sekalipun. Student-student aku, ada beberapa yang dah aku ajar, dah memang dah pandai, dah memang fasih dah untuk ngagak satu benda tu. Gagak baru produk digital sidak ya, gagak baru. Buat dan buat. So, ni adalah beberapa cara untuk kita generate income daripada kita sendiri. So, sebagai lelaki lah, jangan pernah hidup atas belas kasihan orang. Kita sebagai lelaki, you have to get something to be done. Sebab apabila dia nak ngagak bendanya, kati kedek menjadi contoh yang kuat untuk orang di belakang dia. Nama aku Harrison Serix. See you in the next time. Bye.